Dengan kejatuhan Reich ketiga dan pendudukan bersekutu ke atas Jerman, pencarian terhadap dalang utama rejim Nazi bermula. Namun dalam banyak kes, lelaki yang memimpin kerajaan dan perang tidak berada di sana untuk dipertanggungjawabkan. Ada yang melarikan diri, yang lain mengambil nyawa sendiri sebelum ditangkap. Sebagai gantinya, pasukan bersekutu menemui isteri dan rakan mereka, wanita-wanita yang sehingga baru-baru ini menikmati kehidupan istimewa dalam sistem Nazi. Semasa penangkapan dilakukan, satu persoalan penting timbul. Adakah wanita-wanita ini hanya saksi atau peserta aktif dalam struktur kuasa? Kebanyakan cuba menonjolkan diri sebagai suri rumah biasa yang tidak menyedari kekejaman yang dilakukan oleh suami mereka. Namun rekod menunjukkan sebaliknya, ramai yang telah menjadi ahli parti Nazi sebelum berkahwin berkongsi dan mempromosikan nilainya. Walaupun ada yang diadili, yang lain berjaya mengelakkan keadilan dan ada yang terus mempertahankan ideologi yang telah menentukan hidup mereka. Melalui kisah mereka, nasib mereka yang bertaruh pada rejim yang berakhir dengan kehancuran terungkap. Adakah mereka benar-benar tidak bersalah atau hanya sekutu yang tidak pernah berhadapan dengan keadilan? Gerda Bormann, fanatik Reich yang lebih memilih kematian daripada menyerah. Tidak semua isteri pegawai Nazi tinggi sepenuhnya berkongsi ideologi mereka, tetapi dalam kes Gerda Bormann, kesetiaannya mutlak. Dia adalah pengikut parti yang bersemangat dan salah seorang wanita yang paling komited kepada perjuangan. Dilahirkan pada tahun 1909 di Konstanz, dia membesar dalam persekitaran di mana politik nasionalis berakar umbi. Ayahnya, Walter Buch, seorang pegawai parti tinggi, memperkenalkannya kepada lingkaran sosialisme nasional, di mana dia tidak lama kemudian bertemu dengan seorang lelaki yang akan membentuk takdirnya, Martin Bormann. Dia telah menyertai parti Nazi pada tahun 1927 dan cepat naik pangkat dalam organisasi. Hubungannya dengan ayah Gerda membolehkannya mendekatinya dan pada tahun 1929 mereka berkahwin. Dengan kebangkitan Hitler pada tahun 1933, Bormann memegang peranan penting dalam kerajaan, menjadi tangan kanan Rudolf Hess dan kemudian setiausaha peribadi Führer. Gerda, yang sangat bangga dengan suaminya, mengamalkan gaya hidup yang dipromosikan oleh rejim dan membesarkan 9 anaknya di bawah prinsip sosialisme nasional. Namun, perang tidak lama lagi akan mengubah nasibnya. Pada tahun 1945, dengan tentera Soviet menghampiri Berlin, dia memutuskan untuk melarikan diri bersama anak-anaknya. Untuk mengelakkan ditangkap, dia menyamar sebagai pengarah rumah anak yatim, menyamarkan 4 anaknya sebagai anak yatim. 5 lagi berada di bawah jagaan suaminya, yang setelah terkepung, mengakhiri hidupnya dengan menggunakan sianida. Oleh kerana mayatnya tidak ditemui dengan segera, kehilangannya menjadi misteri kepada pasukan bersekutu. Sementara itu, Gerda berjaya menyeberangi sempadan ke Itali, berlindung di South Tyrol. Di sana seorang pegawai Nazi tempatan memberikannya tempat persembunyian, namun kesihatannya mula merosot. Dia mengalami kesakitan perut yang teruk dan seorang doktor Itali menentukan bahawa dia menghidap kanser ovari peringkat lanjut, mencadangkan pembedahan segera. Pada masa itu, pihak bersekutu telah mengesan jejaknya. Sebuah pasukan perisikan menemuinya dan memberitahu tentera British di wilayah itu tentang lokasinya. Seorang pegawai melawatnya dan, walaupun takut dihantar ke kem tahanan, meyakinkannya bahawa dia akan mendapat rawatan perubatan. Setelah dipindahkan ke hospital tahanan perang di Merano, dia menjalani pembedahan tetapi penyakitnya terlalu serius. Menghadapi kematian yang hampir tiba, Gerda mencari perlindungan dalam iman dan memeluk Katolik. Pada 23 Mac tahun 1946, dia meninggal dunia sebelum mencapai usia 37 tahun. Magda Goebbels, wanita yang mengorbankan anak-anaknya demi Reich ketiga. Pada 1 Mei tahun 1945, Magda Goebbels mungkin merasa cemburu terhadap Gerda Bormann yang berjaya melarikan diri dari Jerman. Namun dia tidak pernah tahu apa yang terjadi padanya. Johanna Maria Magdalena Ritschl dilahirkan pada tahun 1901, menghabiskan masa kecilnya di Brussels, sehingga Perang Dunia Pertama memaksanya kembali ke tanah airnya.
Pada tahun 1921, dia berkahwin dengan industrialis Jerman Günther Quandt, seorang lelaki 2 kali ganda usianya. Namun, pada tahun 1929, perkahwinan itu berakhir apabila Quandt menemui pengkhianatannya, meninggalkannya dengan kekayaan yang besar dan sebuah apartmen mewah di Berlin. Semasa tinggal di ibu kota Jerman, keganasan antara Nazi dan lawan mereka adalah tontonan biasa. Disokong oleh rakan-rakannya, dia menghadiri perhimpunan di mana Joseph Goebbels, yang terkenal dengan retorikanya, membakar semangat penonton dengan ucapan agresifnya. Selain Hitler, dia adalah propagandis parti yang paling berkesan, memegang ijazah doktor dalam kesusasteraan dari University Heidelberg dan menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Walaupun bertubuh pendek dan tempang kerana kaki bengkok, Magda terpesona dengan retorik dan idea-ideanya. Didorong oleh semangatnya, dia menyertai parti, membeli Mein Kampf dan The Myth of the 20th Century, karya ideolog Nazi Alfred Rosenberg. Dia dengan cepat memikul peranan kepimpinan dalam kumpulan wanita Nazi, tetapi status sosialnya menimbulkan ketegangan dengan ahli lain. Dalam situasi ini, dia mencari kedudukan yang lebih berpengaruh dan memohon pekerjaan di jabatan propaganda Goebbels. Kehadirannya tidak disedari dan terpesona dengan keanggunan dan kecantikannya, Goebbels melantiknya sebagai penjaga arsip pribadinya dengan tujuan mendekatinya. Pada awal tahun 1931, hubungan mereka berkembang menjadi percintaan. Menjelang April, mereka sudah merancang masa depan bersama dan kediamannya di Theodor-Heuss-Platz menjadi tempat pertemuan penting untuk Hitler dan pegawai Nazi tinggi yang lain. Ini menyebabkan konflik dalam pasangan itu kerana Goebbels cemburu dengan perhatian yang ditunjukkan oleh pemimpin parti terhadap Magda. Sebaliknya, dia sendiri jatuh cinta dengan Hitler yang mempengaruhi keputusannya untuk berkahwin dengan Goebbels kerana dia ingin kekal dekat dengan Führer. Perkahwinan itu dirayakan pada 19 Disember tahun 1931 dalam majlis sivil, diikuti dengan upacara keagamaan. Hitler, yang bertindak sebagai saksi, menerima ciuman terima kasih dari Magda dengan mata yang jelas beremosi. Pada 1 September tahun 1932, anak perempuan pertama mereka, Helga, dilahirkan. Kelahiran itu adalah pengalaman yang meletihkan untuk Magda, yang menjadi lemah. Doktornya memberi amaran tentang keadaan jantung sedia ada yang telah bertambah buruk, menasihatinya untuk berhati-hati dalam kehamilan akan datang. Namun, sebelum pulih sepenuhnya, dia hamil lagi tetapi mengalami keguguran pada Disember. Pada akhir tahun, mereka melawat pondok Hitler di Obersalzberg, di mana Magda dijangkiti jangkitan teruk, mengalami demam tinggi. Dia terselamat tetapi kesihatannya terjejas secara kekal, menghadkan pergerakannya. Semasa Perang Dunia Kedua, walaupun dalam keadaan rapuh, dia dilatih sebagai jururawat dengan palang merah. Namun keadaannya sering memaksanya berehat dengan kerap. Apabila tentera Soviet mengepung Berlin pada tahun 1945, keluarga Goebbels berpindah ke bunker bawah tanah yang bersambung dengan bunker Hitler. Pada 30 April, Magda dan suaminya berkongsi makan malam terakhir sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Hitler dan Eva Braun. Keesokan harinya, Dr. Gigi SS, Helmut Kunz, memberikan morfin kepada 6 anak mereka untuk membuat mereka tidur. Selepas itu, setiap seorang menerima kapsul sianida. Selepas kematian anak-anak, Magda dan Goebbels pergi ke Taman Kanzler dan membunuh diri. Seorang pegawai SS menembak mayat mereka untuk memastikan kematian dan membakarnya dengan petrol. Keesokan harinya, tentera Soviet menemui mayat mereka yang hangus. Ilse Pröll, isteri lelaki yang menentang Hitler. Pada suatu malam di Munich, Ilse Pröll, seorang wanita muda dengan sumber kewangan, bertemu dengan jirannya bernama Rudolf Hess. Dia memakai uniform yang lusuh dan wajahnya dengan kening tebal dan pandangan mendalam mencerminkan kegelisahan. Dari saat pertama, dia merasakan tarikan terhadap penampilan dan aura melankolisnya. Sebaliknya, reaksi Hess tetap menjadi misteri. Daripada semua pemimpin Nazi, dia adalah yang paling misteri. Sepanjang hidupnya, menjadi jelas bahawa dia mempunyai masalah psikologi sejak muda. Pada masa yang sama, dia adalah veteran perang yang dianugerahkan yang telah cedera dalam pertempuran lebih dari sekali. Ilse mencari perhatiannya, dan dengan berlalunya masa, mereka membentuk persahabatan yang kukuh berdasarkan minat bersama. Namun,
hubungan mereka kekurangan dimensi romantik. Hess, yang tidak pernah bersama wanita, tidak menunjukkan minat terhadap aspek fizikal hubungan yang mengecewakan Ilse. Sebagai gantian, mereka berkongsi ikatan intelektual dan budaya, terutamanya untuk kesusasteraan dan muzik romantik Jerman. Ilse sangat mengagumi karya Friedrich Hölderlin. Menjelang akhir tahun 1920, dia telah menamatkan sekolah tinggi dan mula belajar bahasa Jerman dan sains perpustakaan sambil bekerja di kedai buku antik. Walaupun membuat beberapa perjalanan singkat ke desa, dia menghabiskan sebahagian besar masa lapangnya untuk pergerakan Nazi yang baru muncul. Dia mengedarkan risalah, memasang poster, bekerjasama dengan akhbar parti dan membantu Hess dalam tugas organisasi. Semasa dia menjadi sebahagian daripada lingkaran dalam Hitler dan terlibat dalam pertempuran ganas dengan lawan kiri, dia mengendalikan tugas pentadbiran. Terima kasih kepada komitmen mereka, mereka berdua mendapat keistimewaan menghabiskan masa dengan Hitler dalam pertemuan peribadi. Dengan berlalunya masa, Hess dan diktator masa depan menjalin persahabatan yang rapat. Pada tahun 1923, Hess menyertai Beer Hall Putsch yang gagal, percubaan rampasan kuasa Hitler. Untuk mengelakkan ditangkap, dia melarikan diri ke Austria setelah memberitahu Ilse melalui telefon. Namun, setelah kembali ke Jerman, dia ditangkap dan dihantar ke penjara bersama Hitler dan konspirator lain. Semasa dipenjarakan, Ilse melawatnya setiap Sabtu dalam jam yang dibenarkan. Hess menghargai kesetiaan itu sepanjang hayatnya. 4 tahun kemudian, pada tahun 1927, Ilse dan Rudolf berkahwin. Pada tahun 1937, anak tunggal mereka dilahirkan. Pada masa itu, Hess telah naik ke jawatan Reichsminister dan menghabiskan sebahagian besar harinya untuk bekerja. Dengan bermulanya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, kesihatan mentalnya mula merosot dan pada tahun 1941, dia membuat keputusan yang tidak dijangka. Dia terbang sendirian ke Scotland dengan niat untuk merundingkan perjanjian damai dengan United Kingdom. Dia segera ditangkap dan dianggap pengkhianat oleh rejim Nazi. Apabila mendengar berita itu, Ilse membawa anaknya dan berpindah ke Hindelang, jauh dari Munich dan kemarahan Hitler terhadap Hess. Pada akhir perang, Rudolf Hess adalah salah seorang pegawai Nazi tinggi yang pertama diadili dan disabitkan di Nuremberg. Pada 3 Jun tahun 1947, Ilse ditangkap di Munich dan dihantar ke kem tahanan di Göttingen, seperti ramai isteri pegawai Nazi yang lain. Margaret Himmler, penjaga rahsia Heinrich Himmler. Dalam perjalanan 3 jam antara Munich dan Berlin, Margaret Boden bertemu dengan Heinrich Himmler. Semasa perjalanan, mereka memulakan perbualan dan apabila tiba di destinasi, mereka telah membentuk ikatan. Berpisah, mereka mula bertukar surat hampir setiap hari kerana hubungan mereka kebanyakannya berlaku dari jauh. 8 tahun lebih tua daripada Himmler, Margaret berasal dari keluarga pemilik tanah yang kaya. Pada tahun 1914, pada usia yang sesuai untuk menyertai Palang Merah Jerman, dia memulakan latihannya sebagai jururawat dan kemudian dihantar ke Hospital Medan. Selepas berakhirnya Perang Dunia I, dia berkahwin dengan Himmler. Untuk menyelesaikan perkahwinan, dia terpaksa menjual bahagian harta pusakanya dan menggunakan dana tersebut untuk membeli tanah kerana kedua-duanya merancang untuk menceburi pertanian. Namun Hitler mempunyai rancangan lain untuk sekutunya yang setia. Himmler naik pangkat dalam parti Nazi menjadi ketua polis, komander Waffen-SS dan menteri dalam negeri di bawah kepimpinan Hitler. Peranannya penting dalam melaksanakan rancangan pembasmian rejim. Pada Mei tahun 1945, pasangan itu berpisah dengan niat untuk bertemu semula di luar negara. Namun, Himmler ditangkap dan, apabila ditemui menelan kapsul sianida, mati dalam beberapa saat. Sementara itu, Margaret dan anak perempuannya Gudrun meninggalkan Gimun ketika tentera bersekutu mara di wilayah itu. Selepas pencerobohan Bolzano, Itali, oleh tentera Amerika, kedua-duanya ditangkap. Mereka melalui pelbagai kem tahanan di Itali, Perancis dan Jerman. Semasa dalam tahanan, Margaret disoal siasat, walaupun ditentukan bahawa dia tidak mengetahui maklumat tentang urusan rasmi suaminya. Pada akhir tahun 1945, dia dipanggil sebagai saksi dalam perbicaraan Nuremberg, di mana dia menafikan penglibatan dalam tindakan suaminya.
Pada November tahun 1946, ibu dan anak itu dibebaskan dan mendapat perlindungan di institusi Bethel di Bielefeld. Margaret selalu mendakwa bahawa dia tidak menonjol sepanjang perkahwinannya. Namun, jawatan kuasa bersekutu yang memantau pergerakannya mengesyaki bahawa dia secara aktif menyokong dasar Nazi dan telah menyokong keputusan Himmler. Pertahanan undang-undangnya berulang kali berhujah bahawa dia tidak boleh dipertanggungjawabkan atas perbuatan suaminya. Antara tahun 1948 dan 1953, dia menghadapi 3 prosiding undang-undang. Akhirnya, seorang hakim memutuskan bahawa dia tidak boleh dipersalahkan atas jenayah suaminya walaupun dia tidak sepenuhnya tidak terlibat. Pada 15 Januari tahun 1533, dia diisytiharkan sebagai penerima manfaat rejim Nazi dan dihukum 30 hari kerja paksa. Dia juga kehilangan hak untuk mengundi dan menerima pencen. Gudrun meninggalkan Bethel pada tahun 1952 dan pada tahun 1955, Margaret berpindah ke Hyppen di mana dia tinggal bersama kakaknya Lydia. Di sana, dia menyatakan hasratnya untuk menjalani kehidupan yang tidak mencolok jauh dari perhatian awam. Dia melakukannya sehingga kematiannya pada 25 Ogos tahun 1967 pada usia 74 tahun. Dia membawa rahsia Himmler termasuk pelbagai pengkhianatannya. Sekutu dalam bayangan Hedwig Potthast. Margaret Himmler pernah mengaku kepada penyiasat Amerika bahawa suaminya tidak pernah setia. Hubungan paling terkenal Himmler adalah dengan setia usaha peribadinya, seorang wanita berusia 26 tahun bernama Hedwig Potthast. Dilahirkan pada 6 Februari tahun 1912 dalam keluarga kelas menengah, Hedwig menerima pendidikannya di sekolah tinggi berprestij di mana dia belajar bahasa Inggris. Kemudian, dia memperoleh ijazah dari Institut Ekonomi untuk penterjemah di Mannheim. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1932, dia mula bekerja sebagai kerani di pejabat pos. Tidak berpuas hati dengan rutin itu, dia mencari sesuatu yang lebih mencabar. Pada musim luruh tahun 1935, dia memohon jawatan di Jabatan Akhbar Gestapo, tetapi dia juga tidak menemui kepuasan di sana. Akhirnya, pada Januari tahun 1936, dia berjaya menjadi setiausaha pribadi Himmler. Dalam kalangan rakan-rakannya, dia dikenali sebagai Bunny kerana sifatnya yang baik dan ceria, ciri-ciri yang berbeza dengan personaliti Margaret Himmler. Minat terhadap mendayung dan gimnastik, Hedwig diterima dengan baik oleh rakan sekerjanya. Pada Oktober tahun 1937, dia menyertai sambutan Hari Jadi Himmler di Tasik Tegernsee dan diterima masuk ke dalam kalangan SS. Bekerja bersama setiap hari, hubungan mereka semakin rapat. Semasa Krismas tahun 1338, mereka mengakui perasaan mereka antara satu sama lain. Himmler bercakap secara terbuka dengan Hitler tentang percintaannya. Walaupun Führer menentang kedua-dua perkahwinan dan perceraian, dia menasihatinya untuk meneruskan hubungan secara diam-diam. Namun, Himmler memilih untuk bertindak berbeza dan pada tahun 1941 mengaku kepada isterinya bahawa dia mempunyai kekasih dan ingin mempunyai anak dengannya. Margaret, walaupun terluka, menerima keadaan itu dan kekal di sisinya. Pada tahun yang sama, Hedwig meninggalkan jawatannya dan Parti Nazi memberikannya sebuah rumah di hutan Mecklenburg, utara Berlin. Dengan berlalunya masa, Hedwig dan Himmler membentuk keluarga mempunyai seorang anak lelaki dan perempuan. Pada tahun 1944, dia membelikannya sebuah rumah desa berhampiran Berchtesgaden, dekat dengan sarang helang Hitler yang terkenal. Kehidupan mereka di sana tidak biasa. Pada satu ketika, dia menerima kunjungan dari Gerda Bormann dan anak-anaknya. Selepas minum teh, dia membawa mereka ke loteng untuk menunjukkan sesuatu yang dia anggap istimewa, perabot yang dibuat dari sisa-sisa manusia. Hedwig menerangkan secara terperinci proses mencipta kerusi yang tempat duduknya adalah tulang pelvis manusia dan kakinya adalah kaki manusia yang berakhir dengan kaki sebenar. Dia juga memiliki salinan Mein Kampf yang dijilid dengan kulit yang diambil dari banduan Dachau. Himmler, dalam isyarat yang serupa, cuba menghadiahkan Bormann sebuah buku dengan jilidan yang sama, tetapi dia enggan menerimanya. Menurut Gerda, ia terlalu mengganggu.
Apabila perang berakhir, Hedwig berkahwin semula dan memutuskan untuk hilang dari pandangan umum. Dalam temu bual kemudian, dia mengelak daripada menjawab sebarang soalan tentang jenayah rejim atau pengetahuannya mengenainya. Apabila mengetahui tentang kematian Himmler melalui radio, dia bersembunyi dan menghabiskan masa di tempat perlindungan bersama Eleanor Pohl di Rosenheim, Bavaria Hulu. Namun pada tahun 1945, dia ditangkap oleh askar Amerika dan disoal siasat di Munich. Dia mendakwa tidak mengetahui langsung tentang tindakan Himmler dan tidak menghadapi sebarang pertuduhan. Sepanjang hidupnya, dia mengelak daripada membincangkan masa lalunya dan kekal tidak mencolok. Apabila Gudrun, anak perempuan Himmler, menemui kewujudannya dan cuba menghubunginya, Hedwig menolak sebarang pendekatan. Sedikit yang diketahui tentang hidupnya selepas perang, kecuali bahawa dia meninggal dunia pada 22 September tahun 1994 pada usia 82 tahun di Baden-Baden. Gudrun Himmler, pewaris Reich. Satu-satunya anak perempuan Heinrich dan Margaret Himmler, Gudrun membesar dikelilingi keistimewaan dalam kalangan elit Nazi. Penampilan Nordiknya dengan rambut pirang yang ditenun dan ciri-ciri halus memberikannya aura kesempurnaan Aryan, menjadikannya menonjol dalam kalangan rakan sekerja bapanya. Masa kecilnya tidak terganggu, dihabiskan dalam persekitaran yang selesa dipenuhi perhatian sehingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. Apabila kekalahan Reich ketiga semakin hampir, dia dan ibunya cuba melarikan diri ke South Tyrol. Namun, pelarian mereka digagalkan pada 13 Mei tahun 1945 apabila mereka ditangkap di wilayah itu oleh pasukan bersekutu. Pada mulanya, mereka dikurung di sebuah hotel di bawah kawalan Amerika di Bolzano selama 2 malam. Selepas itu, mereka dipindahkan ke Verona, dari mana mereka terbang ke Florence dan akhirnya sampai ke kem tahanan British di Rome. Di sana mereka adalah satu-satunya tahanan wanita. Setibanya di Nuremberg, mereka menjalani pemeriksaan yang ketat. Dalam lapisan bahu kot Margaret, tersembunyi di dalamnya, mereka menemui sebotol kecil kalium sianida. Ibu dan anak itu ditempatkan dalam sel yang sederhana, tanpa kemewahan selain 2 papan kayu yang berfungsi sebagai katil. Walaupun penjara bukan tempat yang ideal untuk remaja, Komandan, Kolonel Andrews, cuba menjadikan penginapan mereka lebih tertanggung. Gudrun menghadapi soal siasat pertamanya pada 22 September tahun 1545. Semasa sesi itu, dia ditanya tentang kali terakhir dia melihat bapanya dan sama ada dia sering melakukan perjalanan semasa perang. Dengan sikap tenang dan berdisiplin, dia meyakinkan mereka bahawa dia menghabiskan sebahagian besar masanya di rumah atau di sekolah. Dia juga menyebut secara ringkas tentang lawatan ke ladang herba di Dachau. Apabila mereka cuba menyiasat tentang rancangan ibu bapanya atau sebarang maklumat yang relevan, dia menyatakan bahawa dia tidak pernah dimaklumkan tentang perkara-perkara penting. Jawapannya meyakinkan penyiasat. Selepas perang, Gudrun berkahwin dengan Wolf-Dieter Burwitz, seorang penulis dan aktivis sayap kanan jauh. Burwitz memainkan peranan penting dalam Parti Demokratik Kebangsaan Jerman, NPD, di Bavaria. Sejak itu, Gudrun menjadi pembela ideologi sayap kanan jauh yang bersemangat. Aktivisme beliau mendapat perlindungan dalam Silent Help, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyokong bekas anggota SS. Dengan dedikasi yang tidak berbelah bahagi, dia bekerja selama 4 dekad untuk tujuan ini dan mendapat penghormatan rakan-rakannya yang memujanya. Selain kerjanya dengan Silent Help, dia mengambil bahagian dalam penciptaan kumpulan neo-Nazi bernama Viking Youth yang ditujukan untuk generasinya. Pada tahun 1958, dia menghadiri perhimpunan veteran SS di Austria berhampiran tapak Celtic purba di hutan Bohemia. Tahun demi tahun, dia dijemput ke acara-acara ini, di mana penghormatan diberikan kepada memori bapanya dan tindakannya. Antara tahun 1961 dan 1963, dia bekerja sebagai setiausaha di Agensi Perisikan Jerman Barat BND di bawah identiti samaran. Pada masa itu, agensi itu diketuai oleh Reinhard Gehlen, seorang jeneral yang direkrut oleh Amerika Syarikat selepas perang. Gehlen menyatukan bekas Nazi ke dalam perisikan Jerman kerana pengalaman mereka dalam operasi anti-komunis dan pengetahuan mereka tentang Eropah Timur.
Gudrun Himmler meninggal dunia pada 2018, mengekalkan sehingga nafas terakhirnya bahawa bapanya tidak melakukan sebarang jenayah. Hedwig Hensel, isteri Auschwitz. Kehidupan Hedwig, pasangan Rudolf Höss, komandan kem Auschwitz yang terkenal kejam, kekal diselubungi misteri. Pendiam dan berhati-hati, kisahnya mendapat perhatian baru-baru ini berkat filem Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Dalam karya sinematik ini, dia digambarkan sebagai wanita yang berdedikasi kepada rumah tangganya sementara suaminya melaksanakan tugasnya dalam rejim Nazi. Dilahirkan pada tahun 1908 di Neukirch, Jerman, dia berkahwin pada usia 21 tahun dengan Rudolf Höss, menjadi sebahagian daripada elit Reich ketiga. Sepanjang perkahwinan mereka membentuk keluarga dengan 5 anak: Klaus, Annegret, Heidetraut, Ingeborg dan Hans Rudolf. Dengan kenaikan pangkat Höss dalam parti Nazi, keluarganya berpindah pada tahun 1940 ke kediaman berhampiran Auschwitz, di mana dia mengambil alih pemerintahan kem tumpuan. Rumah Höss terletak tidak jauh dari kengerian yang berlaku di belakang dawai berduri. Sementara suaminya mengawal mesin pembunuhan, dia menguruskan rumah tangga dan membesarkan anak-anak mereka. Persoalan tentang tahap pengetahuannya mengenai jenayah suaminya tetap menjadi subjek perdebatan. Ada yang berpendapat bahawa dia hidup dalam gelembung, terasing dari realiti, sementara yang lain percaya mustahil dia tidak tahu apa yang sedang berlaku. Keterangan dari mangsa yang terselamat menunjukkan bahawa Hedwig menunggang kuda di sekitar kem dan memiliki barang kemas serta bulu yang mungkin milik banduan yang dibunuh. Apabila Perang Dunia Kedua berakhir dan sekutu mara ke Jerman, Höss cuba melarikan diri, sementara Hedwig memilih untuk kekal bersama anak-anaknya dengan anggapan bahawa tinggal di rumah akan menjauhkannya dari syakwasangka. Dia ditangkap dan disoal siasat oleh pasukan British, tetapi tiada bukti yang mencukupi ditemui untuk mendakwanya. Walaupun kedekatannya dengan rejim dan kedudukan istimewanya, dia berjaya mengelakkan sebarang hukuman. Diamnya berterusan bahkan kepada keluarganya sendiri. Dia tidak pernah mendedahkan kepada anak-anaknya bahawa bapa mereka telah dihukum mati di Auschwitz. Ingebrigit Höss, salah seorang anak perempuannya, berhijrah ke Sepanyol dan kemudian ke Amerika Syarikat, di mana dia bekerja sebagai model dan membina kehidupan baru di Virginia. Semasa melawat anak perempuannya di Arlington, Hedwig meninggal dunia pada 15 September tahun 1989. Kuburnya, tanpa nama atau tulisan rasmi, hanya mempunyai satu perkataan yang ringkas tetapi bermakna, Mutti, istilah Jerman untuk ibu. Lina Heydrich, isteri tukang daging Prague. Walaupun beberapa isteri pegawai Nazi tinggi memilih untuk tidak terlibat dalam politik, yang lain secara terbuka menyatakan sokongan mereka terhadap rejim dan penghinaan terhadap kumpulan yang dianggap rendah. Salah seorang pengikut pergerakan yang paling bersemangat adalah Lina von Osten, yang sejak remaja telah menerima idea-idea Hitler dengan keyakinan. Abangnya, yang sudah terlibat dalam parti, membawanya ke salah satu perhimpunan Nazi pada awal 20-an. Sejak saat itu, Lina merasa sangat teridentifikasi dengan ideologi sosialis nasional, terutamanya fokusnya pada belia, yang membezakannya dari politik Prusia tradisional. Antisemitisme beliau jelas sejak usia muda. Dibesarkan di Pulau Fehmarn, berhampiran Denmark, Lina berasal dari keluarga yang berkemampuan yang keadaan ekonominya terjejas semasa krisis hiperinflasi tahun 1920. Dia memutuskan untuk melatih diri sebagai guru dan berpindah ke Kiel untuk menyelesaikan pengajiannya di sebuah institusi menengah teknikal. Di sana dia tinggal di sebuah rumah pelajar sehingga tamat pengajian. Pada 6 Disember tahun 1930, dia menghadiri sebuah majlis tarian dengan beberapa rakan. Semasa majlis itu, dia bertemu dengan seorang pegawai tentera laut muda bernama Reinhard Heydrich. Pada pandangan pertama, lelaki berusia 27 tahun itu mengaguminya dengan perawakannya yang tinggi dan tubuh atletik, walaupun ciri-ciri wajahnya tidak serasi, dengan telinga yang menonjol dan mulut yang kecil. Lina, bagaimanapun, tertarik dan bersetuju untuk berjumpa dengannya keesokan harinya. Dari awal, mereka menemui persamaan dalam watak mereka. Mereka berkongsi cita-cita yang berlebihan, memandang rendah kesederhanaan dan yakin dengan keunggulan mereka berbanding orang lain.
Tidak seperti Heydrich yang pada masa itu menunjukkan sedikit minat terhadap politik, Lina sudah sepenuhnya committed kepada sebab Nazi. Dia bahkan menegur suaminya kerana tidak membaca Mein Kampf. Apabila Reinhardt dipecat dari tentera laut kerana hubungan dengannya, Lina yang mendorongnya untuk menyertai SS. Berkat desakannya, Heydrich mengamankan pertemuan dengan Heinrich Himmler yang segera merekrutnya untuk mengetuai perkhidmatan perisikan organisasi. Dari saat itu, kebangkitannya dalam struktur Nazi tidak dapat dihentikan sehingga dia dibunuh di tengah-tengah Perang Dunia Kedua kerana peranannya dalam pendudukan Czechoslovakia. Pada akhir konflik, Lina disoal siasat tetapi tidak pernah didapati bertanggungjawab secara langsung atas jenayah perang, jadi dia dibebaskan. Dalam tahun-tahun berikutnya, dia memulakan beberapa tuntutan mahkamah terhadap kerajaan Jerman Barat, berjaya memperoleh pencen. Memandangkan suaminya, walaupun mempunyai rekod jenayah, telah menjadi pegawai polis kanan dan mati ketika bertugas, dia diberikan pampasan ekonomi yang besar. Walau bagaimanapun, di Czechoslovakia, dia dihukum penjara seumur hidup secara in absentia, walaupun hukuman itu tidak pernah dilaksanakan. Pada tahun 1965, dia berkahwin semula dengan seorang penulis drama dan pengarah teater Finland, tetapi menjadi janda 4 tahun kemudian. Sehingga akhir hayatnya, dia terus mempertahankan memori Heydrich melalui buku dan artikel yang meminimumkan jenayahnya. Dia meninggal dunia pada tahun 1985, tidak pernah melepaskan pandangannya tentang masa lalu. Dua wanita Hermann Göring. Hermann Göring adalah satu-satunya dalam senarai ini yang berkahwin 2 kali. Nazi berpangkat tinggi diwajibkan mematuhi norma moral ketat yang menghadkan kehidupan peribadi mereka. Bagi mereka, perceraian bukanlah alternatif yang boleh diterima. Berkat keturunan aristokratnya, Hitler menganggap Göring sebagai sekutu utama kerana ia memberikannya akses ke kalangan tentera dan bangsawan. Hubungan ini berguna untuk rancangan Führer, menjadikan Munich sebagai pusat kebangkitan nasional. Pada tahun 1922, ketika mereka pertama kali bertemu, pemimpin Nazi itu mengajaknya menyertai pergerakan tersebut. Walaupun Göring tidak sepenuhnya berkongsi ideologinya, dia kagum dengan kebolehannya untuk menyatukan massa. Menyertai parti itu memberikannya peluang untuk menonjol dalam persekitaran yang relatif kecil. Namun, orang yang meyakinkannya untuk sepenuhnya komited kepada Nazisme ialah isterinya, Karin, yang berasal dari Sweden. Sebagai seorang antisemit yang tegar, dia melihat Hitler sebagai figura legenda dari mitologi Norse. Pengaruhnya terhadap Göring sangat penting dalam mengukuhkan kesetiaannya kepada parti. Karin bekerja tanpa henti untuk mengukuhkan hubungan antara suaminya dan Hitler, berjaya menjadikannya tiang sosialisme nasional. Kemudian, Göring mengasaskan Gestapo dan mengambil alih komando Luftwaffe, tentera udara Jerman. Rejim menggunakan hubungan antara Karin dan Göring sebagai alat propaganda, memaparkan mereka di acara awam untuk mengukuhkan imej parti. Namun, Karin menghidap tuberkulosis dan kesihatannya merosot dengan cepat. Pada tahun 1931, selepas kematian ibunya, dia mengalami serangan jantung ketika melawat Sweden. Göring segera pergi ke sisinya dan tinggal bersamanya sehingga dia meninggal pada 17 Oktober, beberapa hari sebelum hari jadinya yang ke-43. Selepas kehilangan isteri pertamanya, Göring meneruskan kebangkitannya dalam hierarki Nazi, yakin bahawa itulah yang diinginkannya. Semasa satu lawatan, dia bertemu Emmy Sonnemann, seorang pelakon berusia 38 tahun. Tidak seperti Karin, Emmy memperkenalkan diri sebagai seorang seniman yang tidak berminat dalam politik. Dia mengelak daripada membincangkan kerja suaminya dan lebih suka menumpukan perhatian pada seni, sastera dan teater. Sejak remaja, dia bermimpi untuk berlakon setelah menonton persembahan The Merchant of Venice. Ayahnya, pemilik kilang coklat, menentang kerjaya seninya, tetapi ibunya menyokongnya. Walaupun sikapnya yang kelihatan acuh tak acuh terhadap ideologi Nazi, Emmy diiktiraf sebagai wanita pertama Reich ketiga. Berkat pengaruh Göring dan propaganda Goebbels, dia mendapat prestij besar dalam dunia teater Jerman. Seperti suaminya dan Karin, Emmy akhirnya mewakili pasangan ideal Nazisme, menempatkannya di bawah tumpuan. Selepas kejatuhan rejim, Emmy menghadapi akibatnya. Walaupun dia tidak didakwa atas jenayah perang,
Profil tingginya mengakibatkannya dipenjara selama setahun, penyitaan 30% hartanya dan larangan berlakon selama 5 tahun. Setelah dibebaskan dari penjara, dia menjalani kehidupan yang sederhana di Munich, di mana dia tinggal sehingga kematiannya. Eva Braun, sahabat terakhir Hitler. Pada tahun 1930, Adolf Hitler secara rahsia memanggil kolaborator kepercayaannya, Martin Bormann. Dia mempunyai tugas yang memerlukan kerahasiaan mutlak. Secara pribadi, dia memintanya menyiasat keturunan seorang gadis berusia 17 tahun yang dia temui di studio fotografi Heinrich Hoffmann, di mana dia bekerja sebagai pembantu. Hitler terpesona dengannya dan ingin memastikan bahawa asal-usulnya memenuhi standard kaum yang diperjuangkannya. Selepas penyiasatan terperinci, Bormann mengesahkan bahawa Eva Braun tidak mempunyai keturunan Yahudi yang menenangkan Hitler. Masalahnya ialah Hitler sudah mempunyai hubungan emosi yang rumit dengan anak saudara perempuannya, Geli Raubal. Dia berusia 22 tahun dan Hitler 2 dekad lebih tua daripadanya. Tingkah lakunya yang mengawal membuatkannya berasa terperangkap. Sejak tahun 1927, setelah mengetahui bahawa Geli terlibat dengan seorang pemandu, dia memutuskan untuk memantaunya secara obsesif, menghalangnya daripada bersendirian dengan lelaki lain. Pengawasan yang menindas ini sangat mempengaruhinya. Pada malam 18 September 1931, ketika Hitler berada di Nuremberg, Geli mengambil pistol yang diberikannya untuk perlindungan, mengarahkannya ke dadanya dan menarik picu. Dia rebah, berdarah perlahan-lahan sehingga meninggal. Kematiannya memusnahkan Hitler, tetapi selepas pemergiannya, dia bebas untuk menumpukan perhatian pada Eva. Walaupun hubungan mereka kuat, Hitler menolak idea perkahwinan dan tidak pernah menuruti keinginan Eva untuk merasmikan hubungan mereka. Dia mewakili ideal wanitanya, berambut cerah, gemar bersenam, tidak berminat dalam politik atau cita-cita pribadi. Wataknya patuh dan mudah untuk dikawalnya. Dari perspektifnya, Hitler kelihatan seperti seorang lelaki yang berpendidikan, prihatin dan menawan. Pengaruhnya yang semakin meningkat membuatkannya berasa istimewa, tanpa menyedari kekerasan yang ditunjukkannya terhadap orang di sekelilingnya. Menjelang tahun 1932, Eva sudah memahami sikap acuh tak acuh Hitler. Sepenuhnya dedikasikan kepadanya, dia menghabiskan masa yang lama menunggu perhatiannya, tetapi Hitler jarang menghabiskan masa di Munich, dan ketika dia berada di sana, dia jarang bertemu dengannya. Kurangnya perhatian daripada Hitler membuatkannya dilanda kebimbangan dan keputusasaan. Mengikut corak yang serupa dengan Geli, Eva juga mempunyai senjata. Dia menulis nota perpisahan dan dengan pistol di tangan, cuba membunuh diri. Namun peluru itu hanya menggesil arterinya, tersangkut di lehernya. Berdarah dengan banyak, dia berjaya meminta bantuan. Seorang doktor segera datang dan membawanya ke hospital, di mana mereka berjaya mengeluarkan peluru tersebut. Tidak jelas sama ada tindakannya adalah jeritan meminta pertolongan atau percubaan bunuh diri yang sebenar, tetapi ia berjaya menarik perhatian Hitler yang berjanji untuk memperlakukannya dengan lebih baik. Sepanjang tahun-tahun berikutnya, Eva terus menderita kerana ketiadaan Hitler yang berpanjangan. Dia sering melupakan hari jadinya dan membatalkan pertemuan tanpa notis. Walaupun begitu, dia tetap berada di sisinya sehingga akhir hayat mereka. Selepas krisis kesehatannya, Hitler berusaha untuk menggembirakan Eva. Pada Ogos 1935, dia menyewa sebuah apartmen 3 bilik untuknya dan kakaknya supaya mereka boleh hidup dengan selesa. Setahun kemudian, dia membelikannya sebuah rumah 2 tingkat dan memberikannya kereta baru. Namun, keistimewaan terbesar bagi Eva ialah diberikan bilik bersebelahan dengan bilik Hitler di Berghof. Walaupun dia masih mempunyai batasan dalam pergerakannya, dia akhirnya menemui tempatnya di sana. Apabila Perang Dunia Kedua hampir berakhir dan tentera Soviet semakin menghampiri Berlin, Hitler, Eva dan ahli tinggi rejim berlindung dalam rangkaian bunker bawah tanah. Menyedari bahawa pengakhiran tidak dapat dielakkan, Hitler ingin memenuhi permintaan Eva yang telah diungkapkannya berkali-kali. Setiausahanya pribadi, Martin Bormann, mengendalikan upacara sederhana di mana mereka secara rasmi disatukan dalam perkahwinan. Walaupun acara itu berlangsung di ruang konkrit tanpa kemewahan, bagi Eva, lokasi itu tidak penting.
Keesokan harinya, nyawa mereka akan berakhir. Eva menghabiskan hari terakhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang masih berada di bunker sementara berita tentang eksekusi awam Mussolini tiba. Tidak ada jalan keluar. Pada saat itulah, duduk bersama, Eva dan Hitler membincangkan apa yang akan mereka lakukan. Mereka memutuskan bahawa terus hidup tanpa satu sama lain tidak masuk akal. Akhir kisah mereka masih diselubungi ketidakpastian. Secara meluas diterima bahawa Hitler menggunakan senjata api untuk mengakhiri hidupnya, manakala Eva menelan bahan yang mematikan. Mengikut arahan sebelumnya, askar-askar SS memindahkan kedua-dua mayat keluar, menutupnya dengan bahan bakar dan membakarnya sebelum mengebumikannya dalam kubur sementara di Taman Chancellery. Keesokan harinya ketika tentera merah menyerbu bunker, mereka menemui mayat yang hangus. Secara rahsia, Soviet membawa mayat tersebut ke Moskow tanpa mendedahkan identiti mereka secara terbuka. Misteri ini mencetuskan teori selama beberapa dekad, termasuk kemungkinan bahawa Hitler dan Eva telah melarikan diri ke Amerika Selatan atau tempat lain. Baru pada tahun 1970, Kesatuan Soviet mengaku telah menemui mayat mereka, walaupun pada masa itu tiada lagi mayat yang boleh dianalisis kerana ia telah musnah sepenuhnya. Sebelum menghadapi takdirnya, Eva menulis sepucuk surat kepada kakaknya, Gretel. Di dalamnya, dia merenung tentang kehidupannya, menggambarkannya sebagai bahagia. Antara perkara yang memuaskannya, dia menyebut dapat berdiri di sisi Führer pada saat itu dan mengelakkan apa yang masa depan pegang untuknya sebagai figura wanita paling mewakili Reich ketiga. Dia memasukkan surat itu ke dalam sampul dan mempercayakannya kepada Hanna Reich, seorang juru terbang terkemuka dan salah seorang terakhir yang melihat Hitler hidup kerana dia berkahwin dengan doktor pribadinya. Gretel Braun, wanita Fegelein. Pada tahun 1944, ketika Perang Dunia Kedua hampir berakhir, seorang pegawai kavalri SS bernama Hermann Fegelein dikenali kerana kesetiaannya kepada Himmler dan wataknya yang kejam, berkahwin dengan Gretel Braun. Namun hanya 6 bulan kemudian, dengan tentera merah semakin menghampiri sempadan Reich, Fegelein memutuskan untuk melarikan diri dari Berlin bersama seorang wanita lain sambil membawa jongkong emas yang dirampas dari perang. Sebelum dia dapat melarikan diri, dia ditahan oleh SS dan dihukum mati. Dalam keadaan hamil yang sudah lanjut, Gretel merayu kepada kakaknya Eva untuk memohon belas kasihan bagi suaminya, tetapi rayuannya sia-sia. Fegelein dihukum mati hanya beberapa jam sebelum Hitler dan Eva memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Sejak tahun 1930, Gretel telah menjadi sebahagian daripada kalangan dalaman Hitler. Pertemuannya yang pertama dengannya berlaku ketika dia dan kakaknya diperkenalkan di salah satu kediamannya. Dari saat itu, kedua-duanya mula kerap mengunjungi ruang eksklusif di mana golongan elit Nazi berkumpul. Masa kecilnya dihabiskan dalam persekitaran yang stabil dengan ayahnya, Friedrich Braun, bekerja sebagai guru dan memberikan keluarga mereka kehidupan yang bebas dari kekurangan. Gretel dan Eva sentiasa mengekalkan hubungan yang rapat, dibezakan oleh daya tarikan fizikal dan sifat sosial mereka. Selepas kejatuhan rejim, Gretel menghadapi akibat keras dari masa lalunya. Masyarakat mengasingkannya kerana hubungan Nazi dan dia terpaksa mencari cara untuk bertahan dalam dunia di mana kuasa yang pernah dikaitkan dengannya telah lenyap. Dia melahirkan anak perempuannya yang dinamakan Eva Barbara sebagai penghormatan kepada kakaknya. Menyedari beban yang dibawa oleh nama keluarganya, dia memilih untuk tidak menonjol dan mengelakkan pemerhatian awam. Kemudian, pada tahun 1558, dia berkahwin semula, mengambil nama keluarga Lobinger. Anak perempuannya, Eva Barbara, mengalami kehilangan yang dahsyat apabila pasangannya meninggal dalam kemalangan kereta pada tahun 1971. Tidak mampu menanggung kesakitan, dia membuat keputusan drastik untuk membunuh diri. Gretel Braun meninggal pada tahun 1987, meninggalkan kehidupan yang ditandai oleh kedekatannya dengan beberapa figura paling terkenal dalam sejarah. Seperti banyak wanita yang dekat dengan kuasa Nazi, ada yang cuba membenarkan peranan mereka dengan mendakwa mereka hanya menikmati kemewahan yang ditawarkan oleh persekitaran mereka. Namun,
mendakwa demikian adalah penipuan. Baik Gretel maupun Eva, seperti wanita lain dalam kalangan mereka, bukan hanya pemerhati tetapi peserta aktif dalam rejim keganasan. Kisah wanita-wanita rejim Nazi adalah kesaksian kompleks tentang kesetiaan, ideologi dan kelangsungan hidup dalam dunia yang runtuh di bawah berat kekejamannya sendiri. Banyak daripada mereka mendapat manfaat daripada kuasa, berkongsi visi Reich Ketiga dan dalam beberapa kes memainkan peranan aktif dalam fungsinya. Apabila perang berakhir, mereka menghadapi takdir yang berbeza. Ada yang diadili, ada yang melarikan diri dan sebilangan berjaya bersembunyi dalam keadaan bebas hukuman. Tetapi semua ditandai oleh kejatuhan sistem yang telah memberikan mereka keistimewaan dan keselamatan. Akhir Reich Ketiga bukan hanya keruntuhan struktur politik dan tentera, tetapi juga perpecahan kehidupan yang dibina oleh wanita-wanita ini. Bagi Gerda Bormann, pengabdian kepada Nazisme membawanya untuk memilih kematian daripada menyerah. Kisahnya menggambarkan radikalisme di mana sesetengah isteri pegawai tinggi memeluk ideologi sosialis nasional sehingga lebih suka kemusnahan daripada menghadapi masa depan tanpa rejim yang menjamin status mereka. Sebaliknya, Magda Goebbels mengambil kesetiaannya ke tahap yang lebih ekstrim dengan mengorbankan anak-anaknya sendiri demi cita-cita, yakin bahawa dunia tanpa Nazisme tidak layak untuk kewujudan keluarganya. Kes seperti Ilse Prühl menunjukkan sisi lain cerita. Walaupun suaminya, Rudolf Hess, adalah antara yang pertama diadili selepas perang, dia berjaya mengelakkan hukuman yang teruk. Cara dia membina semula kehidupannya selepas konflik itu mendedahkan bagaimana ramai wanita dari kalangan Nazi berjaya menyatu kembali ke dalam masyarakat tanpa menghadapi akibat yang signifikan. Perkara yang sama berlaku dengan Margaret Himmler yang, walaupun berkahwin dengan salah seorang pereka Holocaust, mengelakkan hukuman paling keras dengan alasan tidak mengetahui aktiviti suaminya. Namun, ada yang menghadapi soal siasat dan penahanan. Gudrun Himmler, anak perempuan ketua SS, menghabiskan masa mudanya dalam tahanan sebelum menjadi aktivis sayap kanan. Kesnya mencerminkan bagaimana, dalam sesetengah kalangan, ideologi Nazi tidak hilang selepas perang tetapi terus hidup melalui generasi yang menuntut warisannya. Begitu juga Hedwig Potthast, kekasih Himmler, hilang dalam kekaburan selepas konflik dan mengelakkan sebarang kesan. Kesnya menekankan betapa mudahnya sesetengah individu yang dekat dengan kuasa berjaya lenyap dalam keadaan tanpa nama selepas keruntuhan rejim. Nasib Lina Heydrich berbeza. Sebagai isteri salah seorang lelaki paling kejam dalam rejim, Reinhard Heydrich, dia terpaksa berjuang untuk mendapatkan tempat dalam masyarakat selepas perang. Tidak seperti yang lain, dia tidak pernah melepaskan masa lalunya dan sehingga akhir hayatnya mempertahankan imej suaminya. Usahanya untuk mendapatkan pampasan ekonomi daripada kerajaan Jerman Barat menunjukkan bagaimana sesetengah wanita cuba mengambil kesempatan daripada kedudukan mereka dalam Nazisme walaupun selepas kejatuhannya. Isteri-isteri Hermann Göring, Karin dan Emmy mewakili dua perspektif berbeza tentang kehidupan dalam kalangan Nazi. Karin, seorang yang percaya penuh pada ideologi, secara aktif menyumbang kepada kerjaya suaminya, manakala Emmy mengekalkan profil yang lebih awam dan artistik. Namun kekalahan Reich Ketiga membawanya ke penjara, menunjukkan bahawa dalam beberapa kes, hubungan dengan Nazisme tidak disedari. Eva Braun dan Gretel Braun juga menggambarkan tahap penglibatan yang berbeza. Eva, walaupun tidak terlibat secara langsung dalam keputusan politik, dengan rela menerima takdirnya di sisi Hitler. Kisahnya menunjukkan bagaimana kedekatan dengan kuasa boleh membawa individu kepada keputusan yang ekstrim. Gretel, sebaliknya, selamat daripada konflik dan cuba membina semula kehidupannya, walaupun sentiasa dibayangi oleh nama keluarga Braun. Kes Hedwig Hansel, isteri Komandan Auschwitz Rudolf Höss, menimbulkan persoalan sukar. Sejauh manakah wanita-wanita ini mengetahui tentang jenayah suami mereka? Dia tinggal berhampiran kem tumpuan paling maut rejim dan, walaupun tidak pernah didakwa secara rasmi atas penyertaannya dalam kekejaman tersebut, hampir mustahil untuk membayangkan bahawa dia tidak mengetahui realitinya. Kisahnya adalah kisah ramai wanita yang mendapat manfaat daripada kebiadaban tanpa menghadapi akibat.